Cakap pasal jogging kan tadi. Aku dulu suka pergi jogging sorang-sorang. Aku pakai sweater. Sweater? Aku pakai sweater, track pants pergi jogging dulu. Dari rumah aku jog pergi Plaza Park. So tak ada sweater tak berlari Dulu ada advertisement. Dulu ada this Rengig soccer skills kalau kau ingat. Aku belajar main bola dengan Rengig Sabar. Tu lagi. Okay. Tukar sikit, refresh sikit. Yang reward aku pakai ni dia ada monetary. Real money? Real money. Seriously? Not bad sir. You get paid for walking. Professional walker, you know. Betul. Ya ke? Betul lah. Okay lah. Okay. Kopi. Sekejap. Man cakap kopi Tak apa kan? nak si cakap boleh. Bukan aku. Siapa cakap? Aku dah cakap. Aku cakap tadi kopi. Aku Tadi suara kau Kan lah. Suara aku. Dia lah. Aku suruh. Bukan lah kan aku. Aku dah suruh aku je. Okay. Ya aku cakap lah. Okay, kau aku cakap. Kena start balik ni. Balik. Kopi. Check. Jiwa. Check. Cepat. Kerusi lipat. Check. This is Sembang Kerusi Lipat. Empat kawan lama bertemu, kerusi lipat jadi menu. Sembang kisah suka duka, kopi di tangan berasa lega. Duduk bersembang sampai senja, lupa sekejap hal dunia. Sembang kerusi lipat dari hati, terus dekat, kongsi tawa, kongsi minat, tempat kawan tak terlepas. Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke satu lagi episod Sembang Kerusi Lipat. Apa tu? Tak tahu dah. Dan episod ini diterjakan khas oleh aku testing je. Inilah Miu Market. Venue. Venue mana ni? Miu Market. Venue Market. Thank you Miu Market. Office dia Okay guys, pasal ni Nadia aku nak bilang korang satu cerita sedih. Alamak, Sid kalau dah ada cerita sedih. Actually kan, pasal ni part kau letak lagu sedih lah. Okay. Tak ada kan? Okay, aku nak bilang pasal aku punya kesihatan lah. Alamak. Innalillahi. Ni serius lah duk. Oi. Aku cuma nak bilang korang yang Betul lah. Betul. Aku cuma nak bilang korang yang aku tinggal Aku tak boleh main bola lagi lah. Apa saja kau tinggal. Itu aku dah dari tanya dulu. Tak ada pasal aku datang bagi aku punya medical screening. Okay. So aku memang ada ni problem yang apa ni spine aku. Yes. It's called degenerative spine disease. Okay. Aku dah ada dari dulu lah. So aku tak boleh macam bongkok, aku tak boleh apa ni angkat berat sangat lah. So datang aku Tak boleh apa? Angkat berat sangat. Angkat berat. Apa? Angkat Apa? berat sangat. Kena berak. Okay. So sampai dah kenakan aku punya nerve lah. So kirakan aku tak boleh do all sorts of activities yang tahan lasak. Okay. So that's why aku dah gantung boot lah kirakan. Kirakan aku punya zaman atlet dah habis lah. Alamak. Tapi aku masih boleh cycling. Masih lagi brisk walking. Tapi semua apa on medication apa? Dia kasi aku ubat macam ubat nerve lah kirakan. Bukan Painkiller lah. Painkiller lah. Tapi painkiller Painkiller tak pakai lama-lama pakai tak bagus. tak bagus lah. Ambil painkiller banyak-banyak. So datang aku pergi apa ni terapi lah dekat poliklinik. Berapa I think dalam 3-4 bulan ke apa aku pergi for the physiotherapy. Okay. So one thing that struck me about the doctor, dia cakap apa tau. Cakap aku, okay, although you say that your back you cannot do all this stuff again, right?
I mean, it doesn't mean that you gonna stop doing everything. Okay. So it's just like, okay, dia macam betul, dia macam kita punya fitness level kat sini So bila time kita dah berumur tu, our level kita dah turun tau. Betul tak? Ada injury The semua, fitness, apa macam penyakit lah. Injury lama. So tak semestinya bila kita punya level dah gini kan, kita akan tak apa-apa macam just duduk rumah tak, it will eventually go down. Okay. You will deteriorate some more lah. So dia cakap, so over time you just pelan-pelan Minum air. so over time just slowly you do like small exercises, just brisk walking apa. Okay. But you will never go back to the top. True. So just maintain there only, but then don't go all the way down. Okay. Tu yang aku ni lah. Ya. Aku pentingkan kesihatan aku sekarang lah. So Sid ada injury. Aman, kau pun injury ada kan? injury kan? Ada. Kau dah gantung pun juga lah kan? Kau pun Gantung. sama Aku kan ankle double fracture. Terus kena band, dah habis. Kena band. Ankle. Satu ankle ke dua-dua ankle? Tak, dalam kaki ni Ni kan ada 2 bone. Ni Dua-dua fracture. Itu knee lah. Oh, Ini saja testing. Tengok, itu kan ni. Tak nampak ke? nanti kamera kena zoom je. So Man ada double ankle fracture. Me? Aku Ada apa-apa? Aku okey lah. Cuma stamina aku je lah rabak. Yeah, we're not go to that stamina. Aku ada tear in my meniscus, but it's partial tear. Tapi kau masih main bola lagi? I still play soccer. So the thing is, this injury bukan pasal bola tau. Aku bola kau tu aku main lasak main bola kan. But I got this injury from bowling. Aduh. Aku tersalah step. Bola berat tak? Tak, bila the shoe stuck to the Licin. floor. Bukan licin, dia stuck. Start. Bila dia stuck Yelah, to my yelah. foot twist. And then Okay. Kau tak shout. tak, aku dengar Twist and shout ada. Betul. kat rumah je. Okay, so there's a tek, then pre-doctor cakap partial tear. But dia cakap just do physio. Okay, make your left leg stronger than your right leg. Oh, tu yang Then just betul lah. continue lah. So I'm still playing Yeah. soccer. I'm still playing soccer. Okay. Oh. Habis kau ada main sport tak sekarang? Sport tak ah? Tak main. Tak main. Aku jaga anak aku je sport tu wrestling. Wrestling Hmm. Rindu tak main bola? Didu saya. Rindu lah. Bila last korang dua main bola? Aku kalau main bola sebelum okay, recently aku ada injury knee dengan aku punya right ankle. Macam-macam lah sekarang. Okay, first aku punya right ankle pasal datang aku pergi Sydney. Kira nak travel lah. Aku tengah jalan-jalan, habis aku terpelecok tu. Habis dah terpelecok tu, that one. aku balik rumah macam dah tak apa-apa lah. Dah sampai Singapura terus rasa macam makin sakit Tapi dia cakap apa? Doktor apa cakap apa? Doktor cakap, tapi aku pergi dia punya MRI lah. Cakap aku punya something about dia punya ligament ke apa, aku dah tear. Dah wear and tear rabak. So nanti bila aku kalau aku nak try lari sakit. Okay. That time pun aku tengah sprint tu, nak ambil kan, I think around 3 to 4 months lah, baru fully recover saya. Lama saya. Aku tak risau saya. Tapi recover ke masih tear? Aku tak tahu lah. Tapi bila aku nak try lari sakit. I think ligament tear dah tak boleh heal balik. Ligament tak boleh. Dia tak heal. Ligament dia potong pula. Dia koyak. Jangan potong tu dah diabetes man. Tapi aku masih rindu lah, masih nak main bola semua all this tu. Aku just try those non-impact sports lah. Umur dah 40 lebih kan. Non-impact sports. Emphasize. Tak ada, kita nak cakap pasal umur dah 40 lebih ni, kita nak kena jaga kesihatan lah. Habis sports pun nak kena macam Suitable lah. Suitable, yes, to our age lah. Kau main apa ni? Kau main apa sports? Kau main apa? Kau main apa sports? Apa sports Kalau sekarang aku try at least once a week main bola. Aku ada football session lah. At least once a week. Tapi kadang-kadang pun miss jugalah. Yalah, tapi betul. Macam itu kira aku punya exercise lah. Itu je. Nak harapkan exercise lain tak ada lah. Itu je lah yang aku boleh buat untuk at least once a week. Nak pergi lari, jogging ke apa macam kenapa malas lah. Kenapa lah? Kenapa lah? Macam malas nak pergi jogging Apa?
Malas nak pergi jogging. Entah aku tak tahu macam actually tapi aku that time try pickleball. Sekarang dia trend kan. Pickleball. Aku try while I having this injury tu. So penat juga saya main ni pickleball. Tu pun banyak twist and pasal turn. Apa? Twist and turn and twist and shout tu. So the thing is main pickleball ni is same as tennis. Same ke as about the same. Tapi aku dulu main tenis. Tapi tenis dia punya raket berat lah. Tapi ni pickleball ringan. Some more the court of the pickleball is smaller and it's not like very fast paced like tennis. So yang buat aku penat apa tau? Yang buat aku penat bukan dia punya volley ke apa tau. Yang buat aku penat is nak pungut tu bola. Betul apa? Dah jatuh habis tak dah macam dah keluar habis jali nak terbongkok. Tu pak. Aku penat nak bongkok nak ambil tu dah penat saya. Kau dah tahu macam mana kalau nak overcome ni penat. Macam kau boleh buat shuttle run. Lagi penat saya. Tapi shuttle run kan bongkok banyak kali. So kau dah tak boleh bongkok. Bongkok. Tapi aku suka lah tengok main pickleball. Aku suka main pickleball semua. Tu kau kena bawa anak kau pergi. Suruh anak lagi. Anak aku dah start main lari saya. Dia suruh anak kau tolong ni. Angkat bola. Angkat bola. Betul Kan? Ball picker. Tapi itu semua Kau main kat mana? Dekat ni selalu orang komplain. Tak. Aku main tempat kerja aku lah. Tempat kerja aku start dulu main tempat kerja ada aku. proper ni lah, proper session lah. Dalam hall lah, tak mau makan. Bukan kat bawah blok. Tapi kau punya injury tak sakit ke main sakit pickleball? juga, tapi aku nak main juga. Jadi tu badminton boleh main lah. Badminton lagi rabak. Lagi rabak. Dia shuttlecock dia nanti slow motion apa? Badminton shuttle run dia. Left to right, left to right. Shuttlecock dah jatuh nak pungut lagi penat. Jangan jatuh. Itulah. Then okay, kau nak main kan? Do you prevent it by pakai compression? Pakai ankle guard dengan knee guard lah semua. Doktor ada cakap tak macam kau nak go surgery operation kalau kau nak main sports lagi? Yang belakang kan cakap nak surgery tapi tak nak. Kira macam kalau kau nak masih main sports kau kena go through this surgery lah. Tak macam gitu lah. Okay. Aku punya recommend je. Aku punya dia cakap that would you want to get surgery? But dia cakap yours is just a partial tear. So but if you really want to go back into like sports macam high intensive sports kan, go for the surgery. But aku cakap dah die down sikit lah. So just physio je. Aku rasa depends lah. Macam pasal ada orang macam really sports is life lah kira. Kalau macam kau injured ke apa doktor cakap kau kalau nak main sports lagi kau kena go through this surgery lah. Then they will go through the surgery lah. Go through surgery, operation lepas tu dah recover baru diorang start balik main sports. Tapi kalau aku personally kalau doktor cakap you want to play sports you must go through this surgery. Terus aku tanya, if I never go through surgery, I can still walk not? Kalau dia cakap you can still walk, okay never mind, no need surgery. Itu dah perspektif lain. Itu juga gitu. Tak apalah, tak main sport. Pada aku lah, ni aku punya personal. Alah, jangan paksa diri lah. Just you know your limits and you know yourself, what you can do semua. So sekarang aku tengah cari satu aktiviti atau sport ni yang suit aku lah dengan and one of them aku rasa lah aku boleh main is memanah. Apa? Memanah. Archery. Archery boleh pasal kau tak lari. Bagus. Betul. Jadi situ tapi tu sport ke? Aktiviti lah. It's an activity lah. Actually I just did archery every week actually. Ada? Dekat KL I did one. I did twice. Then semalam I just did archery also. But it's the gaming yang main lah. But you got to Me Games dekat Chinatown. It's like arcade for adults. So arcade tu. Yalah, but okay, they use the bow from Decathlon. Okay. So but for me archery macam I really like archery. It's just that I don't have time to go to this archery place. Technically there's one near my place dekat Sengkang. Dekat Farmways tu lah. So they have training center for archery. I've been wanting to go. Because I actually like archery. But macam kau cakap malas, tak ada time nak pergi. Tak ada time. The thing is kita busy.
So macam misalnya aku kerja pun office hours, then after that time on the weekend pun aku have to spend time dengan family aku on Saturday. Then Sunday is a time to relax. Kena relax lah. Kalau tak burnout je. Aku tengah nak try psycho anak aku. Join me lah. Take up archery. Dia take up archery, aku pun boleh pergi kan. So I'm trying that. Orang ada all these tournaments kan, this archery semua. Ada sampai pergi overseas. Banyak Melayu main lah. Interestingly, aku tengok di website, most of them Melayu. Above 40s. Yes. It's considered a relaxed kind of activity. Apa? Repeat lagi? Semua ikut sunnah. Sunnah. Dia kena naik kuda. That's one. Pasal bila kau cakap 40s kan, That's the reason lah. Bukan dia punya actual suka. Betul. There's one tempat dekat Bukit Gombak. Banyak pakcik-makcik main ni. Mesti Bukit Gombak ni. Bukit Gombak MRT around there, belakang MRT sana. Dia stadium lah. Bukit Gombak Stadium. Gombak tak tahu aku Gombak. Yang ada bukit kan. Yes, stadium dia ada bukit kan. Kapak dia macam besar lah, macam bukit tu. Kapak belakang. Betul lah. Bukit Gombak Stadium lah. Tapi mahal lah archery ni. Dia equipment dah pada aku. Tak boleh just sewa je, tak boleh. Boleh. So boleh. you tengok dia punya tempat lah, yang macam that time kat Punggol, one session was like $90 ke $80 something like that. So per session. Then if you go for classes kan, so it could be 40 to 50 per session. Then everything is there lah. So kau rent dia punya bow and just practice. Dia punya archery ni, there's different types. The normal bow, the recurve bow, the apa bow? Recurve. So dia punya bow macam ada curve, and then compound bow. Okay. Compound bow yang conventional kan? Dia yang ada cam system, gear system lah. Jadi bila kau tarik, bila kat ujung tu, dia punya load becomes lesser. Kau boleh tahan lama. I see. Then there's also ada macam sports ke apa, dia cakap macam just cepat-cepat ni. Ada. Itu yang apa yang kecil ni. Bukan yang crossbow. living dead-nya. Bukan crossbow. Dia pakai bow. Dia pakai bow tapi kau buat cepatnya. Dia pakai target. Dia sometimes dia letak macam apa mainan dia Rusa kan. Just boleh cepat tu dah Hawkeye. Legolas Legolas. Tapi sekarang kan modernnya bow kan. Aku always fascinated dengan orang yang pakai lama-lama. Just style lah. Yang apa Jepun atau Korea? Yang traditional ni. Traditional. Correct. Ke yang macam Robin Hood punya. Traditional. Lain dah kalau pakai yang tu dengan yang modern. Itu lagi aku tak pernah try yang modern punya. Yang tu aku pernah try sekali kat Pasir Ris. Ada ke? Ada. Dekat Pasir Ris Park, dekat Pasir Ris Beach lah. Yang tu pada aku susah saya nak aim nak dia punya aku punya aiming asyik ke kanan ni je. Jadi aku nak kena kalau aku nak aim, aku nak kena aim sini baru dia pergi sana. Offset. Bahaya. Ini kalau ter-offset rabak. Aku kena zeroing rabak. Dan ada the archery main apa suitable for 40s Aku rasa walking is good, tapi underestimated. Banyak orang actually can benefit a lot from walking. Pasal sekarang dah ada the trend called walking pad orang dah beli walking pad tu. Alah, berapa banyak orang beli. Pakai. Dia tak beli tu beli, pakai tak. Semangat correct. Habis kau rasa apa benda yang orang 40-an yang boleh main lah? Kira kalau games I think depends on the physical person lah. Macam kalau kau masih fit, okay, you can still go for soccer, basketball, pickleball, all this. But yang macam you want to talk about yang dah lama tak exercise, yang tak ada time kan. So macam let's say we go archery, all this you have to put in like once a week, then nak kena book semua kan. So something as and when nak buat, as anytime, this kind of activities. Like Man said lah, walking, I think brisk walking. Brisk walking. And also do it with family lah. Macam kalau macam dah susah nak spare time to exercise, then okay, satu family kita pergi jogging ke, pergi archery ke, bowling. Jadi while exercising ke apa, kita spend time dengan family. Family bonding. Cakap saya jogging kan tadi. Aku dulu suka pergi jogging seorang-seorang. Dulu. So pendek semua tak.
Aku pakai sweater. So Sweater? aku pakai sweater, track pants pergi jogging dulu. Kira-kira nak buang lemak ah. 90s punya 90s fashion lah. Yes, pasal apa tahu? Aku inspired by Rangix. Rangix. Ada dia buat ke? Rangis soccer skills ya? Ada Jadi, satu video ada video advertisement lama. lah. Oh. Dulu ada advertisement. Dulu ada this Rangix soccer skills Yelah, kalau kau ingat. Aku belajar main bola dengan Rangix Sabar. Tu lagi. Okay. Tukar sikit, refresh sikit. Lepas Dia punya video dia dulu. punya Rangix soccer skills, dia punya Dah sama aku tengok juga. program dia baik. Tapi kau pakai itu shoot. Pasal aku tengok this advertisement dia punya sports advertisement lah. Dia jogging, dia pakai sweater apa brand lah. Time tu ada sponsor kan, dengan track pant, dengan rambut dia time tu rambut dia wavy kan. Jogging. So dia ni style lah. Habis kau buat berapa kali tu? Sana lagi sejuk tu. Sini lagi sejuk. Terus Singapore panas. Terus aku beli sweater apa long sleeve dengan track pants pergi jogging seorang-seorang. Time tu dekat apa ni? Sun Plaza. Sun Plaza. Okay. Dari rumah aku jog pergi Sun Plaza Park. Kau beli itu sweater pasal tu benda? Kalau itu sweater pasal Nak lari pasal inspired sanggup lah. sah. Inspired satu style lah. So tak ada sweater tak boleh lari lah. Tak ada sweater tak boleh lari. Ni bukan Rangix. Tapi rambut tak panjang. Time tu Tak ada rambut gondrol lah dulu. Ada dulu. Tu rambut flower Tu tak dia. apa lah. Rambut flower Kan tu ada time dulu kan rambut aku macam wavy kan. Sekarang dah tahu kenapa. Inspired lah. Sekarang nak suruh aku jogging tak apalah. Baiklah. Man, kau ada buat apa? Jalan. Jalan je. Macam let's say kalau aku time aku kerja kan, kalau aku pergi site, aku purposely jalan jauh lah. Jalan jauh. Kau jalan pergi kerja? Tak, bukan masa kat site. Aku pergi kerja pergi site kan. Jadi let's say selalunya aku drive sampai kat site. Kan nampak jauh sikit aku jalan lah. Extra distance. Lepas tu aku tengok berapa step hari-hari aku dapat. Strava. Tak. Aku pakai WeWard. WeWard. Wayward. WeWard. WeWard. Asal Pasal kawan aku adik-beradik aku semua join. Jadi kita challenge lah. Siapa paling banyak tu bagus step. Family macam challenge gitu tu macam motivation lah. Tapi adik aku tak fair. Pasal dia kerja dekat airport. Jadi dia jalan je dah jauh. Every week dia pakai sideway lah. Jangan entah. Yang diri dia pergi kerja je dah step dah 8,000. Macam mana nak kejar? Tapi dia ada macam like reward tak? Ada. Kau dapat apa? reward tu reward lah. Yang Pelat aku pakai dapat WeWard. apa? Pelat Reward. Yang WeWard aku pakai ni dia ada monetary. Tapi tak banyak berapa sen. Okay. Tapi berapa sen tu pun aku dah dapat $1 juga. Wah. Dah sampai $1. Real money. Real money. Seriously? Not bad sah. You get paid for walking. You are professional walker, you know. Betul. Tapi aku tak pernah sampai minimum dia. Belum sampai lagi. Dah kena minimum pun tinggi juga ada punya minimum dia. Minimum dia $50 Minimum $50 untuk withdraw. Tapi aku tak sampai lagi $50 tu. Yelah. Pasal nak dapat tu 10 sen pun susah. Okay, kerja keras man. Work harder. Work harder. Ataupun kau letak tu benda pun macam kau letak kat kucing kau macam jalan. Kucing aku dah tua lah. Kucing aku dah berapa tahun sekarang katnya. Dah masuk belasan ni rasa. Dia dah relax. Belasan dah tua. Dah time Dah tua. Dah time belum. For aku setahu aku for now I think anytime lah. Kira kalau human dia belasan human years lah. Human years berapa? Times 9 Entah lah, aku tak tahu. Ingat times 9. Apa tu 9 lives? Tak, pasal dia punya age dia tak macam 1 year times berapa tau. Tak. Dia as it goes older, dia ada macam chart dia lah. Okay, tak salah aku dia sekarang dah lagi tua daripada aku. Kalau compare tu dia punya years lah. Wah, kena prepare ni. Kena prepare ni lah. Tengoklah. Ada kucing sampai berpuluh tahun apa. Tengok lah. Semoga dia menggunakan segala urusan lah. InsyaAllah. Amin. Asal jadi sedih lah ni. Kursi pun kat kucing pula Sid, kau cycle kan? Cycle lah. Kau cycle kan? Yalah. Dan Apa?
Tu That's one activity what? Yalah, aktiviti basikal lah. dah beli mahal-mahal. Jam. Yalah, aku cycle juga. Okay. Tapi the thing is, sekarang aku ada knee injury. Oh ya. Nak cycle tu macam So basikal tu kau boleh kasih orang dia. Jual. Aku datang kat Carousel. Aduh, rendah tu. Kau nak jual Aku nak jual. Aku nak jual. Asal kau dah tak nak cycle lagi apa? Aku kalau boleh aku nak keep into. Aku ada 3 basikal. Aku nak jual tu 3 basikal and get only one only. Oh, okay. Still have one lah. Still have one bicycle. No, I have 3 bicycles. Not, but you still want to have one bicycle Yes, lah. correct. Okay. Okay, Nak jual semua nak dan jual stop. semua. Dapat duit tu get one good bicycle. One aja. Pasal that time kau cycle pun jauh-jauh juga. Aku tengok. Aku tak boleh aku cycle. Kau jual tu bicycle dan lepas tu kau replace kau punya ni. Suddenly aku teringat cerita lama. Apa? Kita naik basikal. Kayak hujan-hujan dia. Itu kerja. Yang airport ni. Suami pakai Itu kerja gila Itu hujan-hujan dengan cara dia. Aku naik BMX lah. dia naik BMX. Lepas tu aku naik yang ladies bike ladies bike tu. Kita dua naik motorbike. Terbaik. Lepas tu cakap kat belakang airport tu dekat. Mana dekat? Jauh tak sampai. Itu first time kan kita lalu situ. Okay, for them they don't know is that what we did was daripada Tampines kan. Yeah. Dari Tampines we cycled Yalah, to kita pergi Changi Village. Changi. Nak Changi je. dulu Asal kan? Changi ni? Pasir Ris dulu. Pasir Road. Pasir dulu. And then we decide to Yes, like, correct. just go to Continue to Changi Changi. Village and then Then from from Changi. Changi Village kita makan dulu. After that we decide nak pergi East Coast. So nak jalan mana? Yes, alamak tu. Itu jalan mana? gila sah. Kita jalan belakang. Siapa basikal. cakap dekat apa straight road dekat. Mak dikau 2 Dia jam punya- sah. Dia punya straight road tak sampai-sampai. Dah gelap. Dah malam. Aku kat belakang aku tengok Tak kau. boleh aku dengan freestyle basikal. Lepas tu besoknya semua demam. Tak boleh. Aku yang tengah-tengah kat Costa Road tu aku beli apa? Air kat So kedai. halfway through kita tengah haus lapar dah. Construction site So Macam- ni construction saya. Dan korang like Fifi check dalam mana ada kedai ke apa. Okay, aku masuk. The apek tu tengok aku like, kenapa hari ni? Correct. Sorry, we cycling. Got food and drink. Go. Come. Ya. Beli roti, beli air. Top up. Okay, go. Pasal time tu belum ada like proper track. Berapa track? Dulu semua construction. Itu 2000 berapa 2002 2001. Korang suka main tahun-tahun gini. Nak kena ingat balik tahun tak. 1999. 1999. Yes. Lepas kita graduate. Yang kita tengah tunggu result tu lah. Oh, kau ingat ke? Pasal aku tu kita tak kerja. Belum sekolah. Semua tengah free. Kita tak ada komitmen. Next day demam boleh relax. Ya, tengah free. Tengah free. Is that period lah. Ya, those were the times. 1999. Tak boleh lah. Sekarang nak balik tak? Tak nak. Aku rasa since then aku macam serik sih. Nak boleh aku pakai e-bike. Kita jumpa dekat ujung East Coast. Okay. Sewa basikal ke apa dan sampai ke MBS. MBS. Oh tu boleh. Tu boleh. Tu tak kisah. Tu Dan putar boleh. balik. Share road je apa? Tak ada bukit. Sampai MBS. Boleh. Tu boleh. Oh, jalan Fort Road semua. Yes, correct. Now sekarang ada sewa basikal senang lah. I mean dah habis letak kan. Anywhere Dulu kita dah cycle sampai East Coast. Okay, nak balik nak kena cycle. Nak balik lagi satu cerita. Lepas tu basikal sendiri. Nak kena kayuh balik tu. So kita macam meet dekat Bougainvillea punya yang kapak tu. Dan kita sewa basikal ke apa. Dan kita pergi MBS dan putar balik lah. Jom lah. Kau tunggu lutut kau okey lah. Tapi kalau ramai-ramai aku tak kisah. Boleh. Aku Kesewa yang basikal ada 2 orang kayuh. Jadi kau tak kayuh. Itu berat tu. Itu berat saya. Itu berat. Itu berat kalau orang tak kayuh kan. Ya. Kalau kita naik 4 ni tak kayuhnya. Itu kau naik yang 4 orang. Dia kasi support. Go mesti support. Dia kasi support je. Ajak kita buat podcast kat atas benda nak jam. Kau boleh lah. Yang East Coast yang ada 2 kayu belakang, 2 duduk depan. Yes. Kira 4 orang kayuh lah. Boleh lah. Style juga Start gitu. Dari Bujong Kikas kita dah sewa ni basikal. Kita akan menuju ke MBS dan putar balik. Okay lah, let's go. Silap-silap kita setengah jalan dah tak habis. Mana nak kayuh, mana nak berbual. Standby air lah tepi. Syok apa? Halfway kena cok, tukar switch. Kena rotate. Dia rotate. Tak rotate ni. Kena rotate. Kita kena beli wireless mic lah kan.
Ya. Kena adjust sikit lah. Pakai yang clip mic pun dah okey. Ya boleh clip mic Wah, equipment kita boleh settle. Kau boleh clip mana kau nak clip kat hidung pun boleh. Malam ke siang? Malam ke siang? Kalau malam aku kena bawa ni semua lampu, nak letak mana? Kita boleh bawa yang apa macam mobile light tu gini-gini. Aduh, busy saya. Okay guys, kita nak masuk tempat. Kita sewa basikal tu 1 jam. Sewa basikal 1 jam kita nak kena sewa. Tapi malam tak buka kedai. Oh ya. Siang hari lah. Siang kena siang. Tapi macam orang tengok macam kelakar pula dia ni 4 mic naik basikal semua dengan handphone. Mic tak nampak. Mic kat sini tak nampak. Habis handphone. Aku pasang apa? Oh ya, GoPro something like that. Dan tu je lah. Dan lampu tak payah pasal if it's during the day then just okay lah. Aku rasa kena pakai at least GoPro punya type of camera lah. Jadi tak obvious sangat. Ya correct ya. Kalau macam gini siapa kalau sedih pegang gini obvious. Nak kena buat lah. Dah buat macam ni nak kena buat. Kena buat lah. Fun juga dengar. Aku dengar je dah mengah. Alah kalau tak penat kau tolak je lah belakang. Ada kau tolak kau tiba-tiba basikal tu rasa berat kau tahu ada orang tak tahu. Betul. Nak kena ni aku sengaja dulu. Ni tak cycle okey tak aku yakin tu. So in a gist macam benda-benda kalau kita nak buat activities nak kena ada fun dengan kawan-kawan semua. Itu sewa mahal juga tau. Berapa ya? Aku tak pernah try. 80 mahal tak ada lah. 50 mahal sangat. Sewa kereta lagi murah. 50 lah tak salah. Kenapa basikal lagi mahal daripada kereta sah? Apa kereta? Aku sewa kereta 1 jam baru berapa $? Je. Tak, ini aku remember it's quite expensive. Pasal dia bersih tak? Bersih mahal lah. 50 lah tak silap aku. Betul tak? Boleh siapa yang dah biasa dia tengok betul tak? Aku rasa seingat aku lah around 50 lah. Mahal aku tak expect 40-50 okay lah. Kalau basikal biasa berapa? Itu belasan lah. Belasan lah. Basikal lah kalau dia times 4 pun baru berapa? 50. Ya. Mahal lah. Tak apalah, satu kali bayar je apa. Once in a lifetime punya experience lah kan. Just for this podcast. Padahal aku dah naik dah. Aku dengan family aku. Berapa harga dia? Aku tak ingat. Aku tak ingat. Tapi yang boring ni aku dengan bini aku yang kayu. Anak aku duduk depan tengok je. Berat kan? Berat lah. Penat. Yang kalau kali dah jauh tu okay. Dah penat tapi nak kena patah balik. Ya. Aduh. Itu lagi kau tengah cycle sekali ada slope naik kat depan. Tapi aku Tapi setelah aku kau nak bagi MPS dari situ nak kena naik tu. Aku tak payah pakai MPS. Aku rasa tak sampai. Tak sampai yang itu bridge lah. Dia patah balik. Aku pasal dia punya booking setengah jam 1 hour kan. Setengah jam patah balik lah. Takut kita tak boleh patah balik. Ni kira-kira macam special episode lah. 1 hour special episode lah. Takut kayu-kayu tak boleh balik. Outdoor. Ya. So Yalah, tu nantikan lah. Maybe korang boleh komen lah. Kita buat lah yang mana tahu. Ya, maybe korang boleh komen lah nak kita buat outdoor kat mana. Mana tu diorang pun nak kita buat live ke apa mana tu. So dah boleh tutup ni episode. Boleh. Okay lah. So guys, we appreciate your support on this. And don't forget to follow us on our social media. On our social medias kita ada IG, kita ada TikTok, kita ada Spotify, kita ada YouTube. Okay. So korang search aja Sembang Kerusi Lipat SG. And korang search. And jangan lupa sekarang kita pun dah upload lagu-lagu Carnival kita di Spotify dan YouTube Music. Dan ada Apple Music juga. Yeah. Ada email kan? Email kita. Apa email? SKL SG Podcast. Apa? SKLSG Podcast@gmail.com. Yes, itu dia. Okay, before kita tutup ni, maybe kita can ask our viewers what activities that you all do for those yang above 40s kan. What activities share lah with us. What activities that you do to keep yourself healthy lah. We would like to read all these comments. Yes. Okay. So that's it for our episode. See you again. Bye-bye. Thank you. Empat kawan lama bertemu, kerusi lipat jadi menu. Sembang kisah suka duka, kopi di tangan berasa lega. Duduk bersama
bersembang sampai senja, lupa sekejap